Tengok keuntungan dan tengok harga, betul tak? Harga naik menjual. Oh, jadi macam FOMO, tak tahu mana nak. Beli masa rendah. Orang Kelantan panggil tahu peleko. Di sosial media ni ada juga orang royak macam orang muda kita ada PT. Orang muda ke orang tua adalah kita ada PT kan. Ada orang royak emah ni kalau kita ni sesak tak ada PT, jangan duk sipel lah. Emah baik kita sipel PT. Baik kita duk kumpul cari PT lah. Jangan duk sipel emah kau rugi ya gitu. Okey, dia tak tahulah dia bercakap macam itu tu ada perspektif yang dia pegik lah. Tapi based on saya sendiri, dia menyipel emah ni dia bukan soal kita tunggu kaya baru nak sipel. Sebab kita kena faham asas membina kekayaan ni adalah dengan menabung. Jadi majoriti kita hari ni bila cuba nak menabung dalam bentuk duit, sipel sikit-sikit masih sikit. Sebab bila kita tengok duit ni, dia rasa nak beli tu standard kita punya pemikiran. Tapi bila kita tengok emas ni sifat dia macam mana? Sayang, rasa comel, nak guna pun saya. Kalau emas macam saya ni, mamah macam ni, kalau boleh tak saya jual. Kalau berutuk pun saya. Kalau berutuk pun cari duit lain. Jadi kita nak educate anak muda ni ada habit menabung yang betul. Bukan nak kata kita miskin jangan beli emas, tak. Kita beli emas sekadar kita ada. Sekadar duit yang kita ada. Contohlah. Dia macam tabungnya lah. Dia macam tabungnya. Menarik benda ni. Okey, contoh dulu dekat Malaysia ni, istilah emas sebagai simpanan ni sangat kurang. Selepas mentor tulis buku wang emas ni, istilah emas sebagai simpanan ni semakin dipopularkan. Dia beza macam ni. Kalau kita beli emas untuk dijadikan sebagai pelaburan, mindset kita tengok apa? Keuntungan. Tengok keuntungan dan tengok harga, betul tak? Harga naik menjual. Jadi macam FOMO, tak tahu mana nak. Beli masa rendah. Orang Kelantan panggil tahu peleko. Tapi kalau kita beli emas untuk tujuan simpanan, kita tak kisah sangat tentang harga. Betul kita beli emas akan tengok harga, tapi harga tu bukan segala-galanya. Sebab kita nak beli sikit-sikit. Sebab kita nak habit dia, habit menabung. Kita nak habit menabung. Jadi kita nak educate masyarakat hari ni ada attitude menabung. Sebab nak menabung duit susah. Jadi cuba menabung emas. Dia serupa macam lebih kurang kita nak sipel PT lah juga. Support je benar. Cuma majoriti orang yang sipel duit ni nak beli yang sipel sikit-sikit ada 1,000 kan nak beli. Ada 1,000 betul. Jadi untuk statement tu saya tak tahulah dia punya maksud macam mana, tapi bagi saya sendiri, kalau betul-betul kita nak belajar urus kewangan, bukan pergi melabur. Cari hijau tu betul, cari hijau dulu, dan duit yang kita ada tu cuba urus duit tu dengan alihkan sebagai simpanan. At least 10% daripada gaji kita dapat tu sipel emas. Bayar simpanan itu tidak giroksi. Sebab dia kalau masalah simpanan ni, dia akan jadi masalah keluar. Masalah hutang. Kalau tak ada PT tak ada PT jadi berhutang. Jadi apa salah kita educate kita sendiri dengan menabung? Sebab benda ni saya bercakap ni